Okay, hari ni kita nak main teka duit raya. Dalam sampul ada berapa ringgit. Ini hadiah dia. Ni hadiah dia. Hadiah dia pun misteri juga ni, tak tahu berbungkus. Okay. So, cameraman boleh tunjuk dulu berapa duit tu. Ui, ada duit lama. Lama. Okay. Duit negara lain. Okay. Berapa agak-agaknya tu Okay. Pegang sampul dah serasi. Okay. Rasa dulu. Bau-bau. Boleh. Yelah sebab nilai tak sama. Oh, ya ke? Bukan duit Malaysia ni. Patutlah. Mungkin negara Brunei. RM50. Next. Kita tengok, kita check. Keluar, dah ni keluar. Maybe 50. Sama. 100. Dia main currency lah. Boleh keluar ni kejap, calculator. Apa exchange dia? Ni duit apa ni, ya Allah. Berapa ni? Alamak. 150. Round 2. RM10,000 baru. Tak genap. 160. Lain kali. Kenap Tunjuk dekat kamera. RM35. Kan letak duit Malaysia kan tu, rupanya Kira currency tu. tu ada kira apa ada. Apa ada? Iran, Turki, Singapura, Indonesia. Saya still letak 100. Tak genap. Dia sebab dia tak genap tau. Kalau genap 2, 4, 6, 8, 10. Ingat aku main-main dia dengan korang. Korang tengok. Betul-betul lah dia bagi. Turki ada, Arab pun ada. Macam banyak kan. RM1,000. Okay, RM175. Final round. Okay, clue yang kedua bawah 100. Okay, start. 75. 66. 70. RM98. Wah. So 82 71 sen. Siap ada sen. Macam mana nak teka tu? Okey, sini boleh kat depan. Okey, Wawa dengan tekaan dia berapa? 75. 75. Okey, tepuk tangan. Tahniah. Pandang kamera.